Horizontal line ramai salah guna. Okey, hai, jumpa lagi kita pada video kali ini. Saya akan berkongsi berkenaan dengan fungsi horizontal line yang betul dalam FCPO. Sebab saya lihat ramai yang salah guna fungsi horizontal line ni. Jadi jom kita tengok screen chart. Okey, so dekat sini kalau kita lihat pada chart M3 ni, okey, kenapa dia punya makin banyak line makin rugi? Jom kita tengok. Asal banyak line lagi rugi. Okey, kita tengok. Makin banyak line dia makin banyak rugi. Okey, so bila kita ada nak menandakan horizontal line, so kita boleh gunakan ikon yang ada double dot ni, line mendatar ni. Ini adalah ikon untuk horizontal line. So cuba tengok, saya letak kat sini. Okey, so horizontal line macam sebelum ni, kita boleh letak banyak horizontal line. Contohnya, dua cara untuk nak letakkan line horizontal menggunakan FCQG. Salah satunya dengan tekan pada ikon tadi. Okey. Yang kedua, kita hanya tekan kepada price. So bila kita tekan pada price, horizontal line ni tadi akan keluar, akan muncul lah. So untuk delete pula, kita just right click pada titik yang tengah ni, right click, dia akan hilang. Okay. So macam mana nak menggunakan horizontal line ni? Sebab ramai aja boleh, ramai yang suka guna horizontal line ni, tapi apabila kita terlalu banyak guna, kita pun jadi keliru lah. Nak refer yang mana satu. Okey, biasanya horizontal line ni digunakan untuk membuat penandaan bagi support and resistance. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, line horizontal ni juga digunakan untuk menandakan take profit area, stop loss dan juga entry area, entry price. Okey, so horizontal line ni dia bukanlah satu, orang kata, dia bukanlah satu petanda ataupun signal untuk entry sebenarnya. Tapi kita gunakan dia selepas kita dah dapat dia punya lokasi yang kita nak guna. Okey, so horizontal line ni kita boleh letakkan dekat mana kita nak letakkan line ni. Horizontal line ni bila dia terlalu banyak, dia akan menjadi sangat crowded lah. Cuba tengok, saya letak kat sini. Okey, saya letak kat horizontal line ni, kat sini. Okey, dekat sini, dekat di setiap highest tu saya letakkan horizontal line. Okey, tak sini, tak sini. Okey, letak kat sini lagi, letak kat sini, letak kat sini, tu kat sini. Tu terlalu banyak horizontal line. Jadi kita pun jadi keliru lah, sebab kita nak refer yang mana. Sedangkan waktu mula tadi kita letak horizontal line dekat point ni, tapi bila lama kelamaan kita akan nampak horizontal line ni beraksi juga pada bahagian ni. Sama juga yang dekat kawasan sini tadi saya letakkan. So, bila last kali saya tengok ada fungsi dia dekat sini. Sama juga yang ni, bila kita letakkan dekat bahagian sini, kita nampak ni tak ada, belah kiri tu mesti ada punya. Jadi itu menyebabkan ramai trader baru dia jadi loss lah bila guna terlalu banyak horizontal line. Okay, jadi kita clearkan dulu horizontal line ni. Alright. So, macam saya cakap tadi, horizontal line ni dia adalah berfungsi sebagai alat untuk kita nak lihat support and resistance. Okey, kita nak lihat support and resistance. Sebab horizontal line ni bila kita guna dia untuk tanda kawasan harga yang pernah react, lepas tu kawasan yang buyer atau seller aktif. Okey, yang ketiga kawasan yang market berhenti atau berpatah balik.
dia bukan masa untuk kita nak teka masa depan tau, tapi dia untuk faham tingkah laku pergerakan harga. Okay, so next, apa yang kita boleh gunakan pada horizontal line ni? Jika kita faham maksud dia, sebenarnya horizontal line ni dia adalah pelengkap kepada struktur. Maksudnya struktur dulu, kemudian barulah horizontal line. Jadi horizontal line ni mestilah selari dengan struktur market. Dalam market bullish contohnya, fokus kepada harga support. Fokus kepada harga support. Kemudian baru kita akan nampak next. Contoh harga support okay, kita boleh letak pada bahagian di bawah ni. Okay, kita letak bahagian bawah ni. Okay, ini adalah harga support. Support ni adalah harga terendah. Okay, harga terendah yang pernah berlaku. Okay, contoh. Okay, ni tak lengkap lagi, kita ambil sebelah sini. Kita ambil sebelah sini. Okay, contoh resistance. Okay, resistance. Ini resistance yang tertinggi. Okay, kita tandakan horizontal line. Kemudian dia pernah turun kepada harga yang terendah pada time frame M3. Okay, so dia bertindak sebagai support. Kat tadi resistance, support. Okay, so kalau kita tengok kat sini, kalau kita salah tanda, kita akan ambil kat sini, tapi sebenarnya yang betulnya adalah lowest part ni, bahagian ni. Okay, barulah price tu bertindak dengan baik. Maksudnya dia dah buat low, buat high, dia buat low, dia buat new high, dia buat low lagi. Dia buat kat sini. Jadi horizontal line ni akan mewakili pergerakan yang berselisih ataupun menjadi point rujukan. Contoh kat sini. Okay, contoh kat sini. Okay, boleh nampak so dia tak synchronize lah. Maksudnya ada besar, ada kecil, dia berikut kepada liquidity semasa. Okay, so perbezaan ni saya rasa dapat kita lihat dengan jelas apa yang berlaku dalam charting kita. Tapi janganlah pula bila kita nampak horizontal line ni beraksi kat sini, so kita beranggapan yang apabila price nak naik kat sini, dia price akan turun. Tak. Horizontal line ni mesti bergerak selari dengan structure. Maksudnya structure tadi macam ni lah. Okay, contoh trend ni turun. Okay, trend ni turun. So the last price horizontal line yang kat sini akan refer kepada trend turun. Apabila horizontal line ni berjaya ditembusi, maksudnya dia dah breakout ke atas, so kita dah tak boleh refer dah horizontal line yang sebelah kiri ni. Refer yang ni dah. Maksudnya kita kena buat penandaan baru lah. Jadi kita kena remove all line. Okay, kita buat penandaan baru. Okay, saya cuba contoh lagi contoh kat sini. Contoh kita ambil yang ketara sikit. Contoh yang ni. Ambil yang banyak structure, senang tengok. Okay, contoh yang ni. Okay, so kita tandakan sebagai support. Okay, kita tandakan sebagai support. Okay, kemudian kita tandakan resistance. Okay, nampak tak? Support, resistance beraksi sebagai support. Kemudian kita tanda lagi resistance beraksi sebagai support. Dan apabila highest terbentuk, okay, kita dah tak boleh dah nak refer the previous support dan resistance di sebelah kiri. Kena ingat, harga di sebelah kiri dah tak sama dengan harga di sebelah kanan. Macam sini pun dia dah nak take action untuk sideways. So sideways. Jadi kalau sideways kita tak guna yang tu, kita akan guna yang seterusnya. Okay. Apabila market telah pun membuat penurunan pula. Okay. So bila market buat penurunan, so kita kena remove line-line ni. Okay, kita remove line-line ni dan kita mulakan dengan penandaan baru, tanda baru. Mulakan dengan support. Lepas tu boleh tengok ada buat breakout, atau kita tengok kat sini ada dia punya highest kat sini.
Okey, ni adalah contoh nak tanda horizontal line. So kena jelas yang line ni sebenarnya tak buat duit pun, tapi dia bantu kita untuk nak buat apa? Okey, line ni adalah nak bantu kita nak buat keputusan. Nak buat keputusan. Apa keputusan ni kita nak ambil daripada struktur yang telah wujud dalam charting kita. Dia adalah alat untuk bantu kita nak fikir arah mana yang kita nak ambil. Maksudnya apa yang keputusan yang kita nak ambil. So bila kita terlalu bergantung harap pada line, kita berhenti baca market dan mula berharap. Maksudnya kat sini kalau tak boleh lah, macam tak faham. Kalau tak faham kegunaan line tu, bila yang patutnya fokus kepada trend turun, lepas tu bila nak delete dia punya trend naik, masa trend naik tu nak kena delete dah yang trend turun tu. Macam sini ya, kita delete kan, kita dah delete sebab trend tu dah jadi trend naik. So bila jadi trend naik, kita tanda baru pula untuk horizontal. Ambil mulakan dengan yang paling rendah, betul, tandakan support, tandakan resistance, buat latihan dulu. Macam ni pun boleh. Nanti kita lama-kelamaan kita akan faham macam bila market naik, bila market turun, kita dah boleh juga guna kaedah ni. So tak jadi masalah. Okey, nampak? Tengok kat sini. Ini adalah market naik, market turun. Jadi dia menceritakan struktur yang ada dalam pasaran. Okey, ni bukan main ni senang. Okey, contoh naik, turun, touch, naik, breakout, turun semula, touch, naik, touch resistance, turun, touch support, naik, breakout support, breakout resistance. Okey, turun, ambil balik support, breakout resistance, turun half, turun, ambil support, naik lagi breakout. So sampailah dia buat new trend turun pula. Jadi new trend turun, kita kena delete lah horizontal tu, jangan tinggal. Kalau tinggal tu akan jadi lebih terlalu banyak line. So itu yang menyebabkan kita ni, ramai trader ni, dia suka sangat refer yang sebelah kiri ni untuk dijadikan sebagai support resistance di sebelah kanan, tanpa mengambil kira trend terbaru. Kena ambil tahu trend dulu. Okey, ni dah ada ending trend dah wujud kan. Alamak, mentang perlu lah. Okey, dia dah tahu dah trend tu dah wujud. Contoh kat sini. Okey, kita kena refer trend turun. Jadi kena delete lah. Yang garis trend tu tak perlu delete, tak apa, tak ada masalah. Itu orang kata advantage lah, sebab bila kita dah marking banyak-banyak tu, kita nampak dia punya pergerakan struktur ataupun trend tu yang bermain dalam time frame M3. Contoh lah, saya ambil contoh M3 lah, sebab dia punya range tu dekat-dekat sikit. Okey, so saya rasa untuk video kali ni saya dah cerita dah cara kita nak guna trend line. Jadi kita sama-sama kena highlight dan kena jelas macam mana nak gunakan trend line. Jangan guna suka-suka hati tanpa ada hala tuju. Pening kepala tu. Maksud hala tuju ni kena tahu. Saya highlight lagi sekali. Kalau trend naik, contoh dia dah wujud trend yang tadi ni, dan contoh kat sini dah naik. Okey, contohlah belum wujud kan, belum wujud. So belum wujud, kita dah tahu dah ada poin-poin perubahan trend tu dah berlaku dekat this area. Dekat this area dah berlaku perubahan trend. So bila dah berlaku perubahan trend, start dengan penandaan horizontal line, iaitu highest, lepas tu lowest, lepas tu highest, lepas tu tengok dia buat naik turun kan. Lepas tu naik lagi highest, lepas tu lowest touch lepas tu highest. Okay, so dah habis. Tu buat end dekat sini kan. Lepas tu delete. Jangan guna dah yang belah kanan, belah kiri tu, sebab yang belah kiri tu dah habis tempoh, dah expired. Jadi kita ambil yang belah kanan pula, yang belah kanan. Contoh sebelum ambil belah kanan tu kena make sure dulu dah habis dah trend naik tu, dah buat penunjukkan arah trend telah pun tamat. Jadi bila trend telah tamat, tanda pula yang bawah. Okey, kemudian bila dah ambil tu, ambil lah highest.
Lepas tu tanda lagi. Ikut yang tu je lah. Dia tak susah pun. Yang susah tu sebab satu, tak nak aplikasi, tak nak belajar, nak shortcut. Tu yang susah. Tapi kalau kita dapat dia punya knowledge ataupun teknik yang tepat, walaupun ada SOP yang bagus sekalipun, tapi kita tak dapat nak kena pasti penggunaan tools ni dengan betul, itu akan menjadi punca salah satu kenapa kita tergolong dalam golongan yang sentiasa rugi. So trading ni kena sabar, kena faham, dan kena ada rutin dalam trading. Contohlah kat sini dah habis kan. Okey, kita tengok pula bahagian ni. Ni dah habis, dah ada dah pembuat trend tu dah tamat. Okey, so trend tu dah tamat. Jadi start lah tanda dulu. Highest, lowest. Tanda je. Highest. Okey, tanda highest. Contoh Okey, lepas tu lowest. Lowest ni kat sini. Okey, lowest. So kat sini pun kita dah boleh bantu kita nak lihat new trend. Jadi mudahlah kita nak dapatkan pergerakannya, ataupun kita nak berhenti daripada long position. Kita dah tahu dah, long position dah tak beraksi dah dalam trend yang dah pun batal. Maksudnya trend tu dah mula nak buat trend turun. So trend ni memang macam tu, kena structure dulu, make sure structure dulu, kemudian baru tengok trend. So jangan lupa like, lepas tonton video ni like, lepas tu subscribe. Kalau tak subscribe tu subscribe, sebab banyak lagi tau benda yang perlu dipelajari dan benda yang perlu diketahui untuk nak jadikan kita seorang yang mahir dalam trading. Trading ni simple, tapi boleh jadi sangat sukar kalau kita tak berada pada laluan yang tepat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.